Allahu Akbar, ada orang punya. Buat apa ni? Kami tengok tandas kami. Allahu Akbar, kesiannya apa? Cikgu, Ramadan ni sempat ke kami guna tandas ni? InsyaAllah cik. Kita doa sama-sama nah. Allah tu Maha Kaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-puan yang dirahmati Allah. Beginilah malam-malam anak-anak baca Al-Quran, buat tadarus dan khatam Al-Quran. Juga hari ini kami buat surah Al-Mulk. Jadi saya berkongsi di musala ini. Sebelah musala saya nak kongsikan yang mana kita baru saja buat tandas untuk pelajar lelaki, memudahkan untuk mereka menggunakannya, terutama nanti waktu Ramadan. Ini pelajar lelaki punya tandas. Alhamdulillah, terima kasih yang membantu. Ini sebelah ni pelajar perempuan punya tandas. Allahu Akbar, ada orang punya, ya Allah. Buat apa tu? Cikgu, tandas ni sempat ke kami guna Ramadan ni? Allahu Akbar, insya-Allah. Cikgu tengah usahakan ni. Apa buat apa ni? Mai ke musolah. Ada program tu. Pergi kat musolah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Inilah bilik air ataupun tandas untuk pelajar perempuan. Kalau ikutkan, kalau tahun lepas mereka terpaksa jalan jauh di blok A, tandas yang mereka guna ulang-alik mai ke musola untuk buat tarawih dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan adanya usaha ikhtiar daripada kita semua, penyantun-penyantun, mudah-mudahan siaplah tandas anak-anak perempuan pula sebelum Ramadan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan, kami ingin mengajak tuan-tuan dan perempuan InsyaAllah untuk sama-sama menyantuni anak-anak di sini. Niatlah untuk kedua ibu bapa, mertua, juga arwah-arwah di kalangan keluarga, mudah-mudahan mendapat keberkahan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkongsian kita, insya-Allah. Amin.